Ini dia hakim terhadap pengkhianatan Bani Quraizah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketika mana Bani Quraizah telah membuat keputusan untuk menyerah diri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Bani Quraizah untuk menerima penghakiman daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, tiba-tiba ada di antara para sahabat datang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada puak Aus, daripada Ansar. Sahabat itu meminta untuk dipertimbangkan hukuman ke atas Bani Quraizah agar tidak Seterusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tersebut, siapakah yang boleh menghakimi daripada kalangan kamu? Jawab sahabat tersebut, dalam kalangan kami semestinya yang boleh menghakiminya adalah ketua kami, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Apabila Yahudi mendengar nama Sa'ad bin Mu'az, Yahudi Bani Quraizah telah bersorak dan mengatakan, kami bersetuju jikalau Sa'ad bin Mu'az menjadi hakim kepada kami. Bani Quraizah bersetuju kerana Bani Quraizah dan juga puak Aus daripada kalangan Ansar sebelum ini adalah sekutu, terutama sekali dalam perniagaan. Oleh itu, baginda Nabi SAW telah memerintahkan untuk sahabat membawa datang Sa'ad bin Mu'az untuk menghakimi Yahudi Bani Quraizah. Apabila Sa'ad bin Mu'az sampai di hadapan kubu Bani Quraizah, Sa'ad bin Mu'az bertanya sekiranya apa-apa hukum yang keluar daripada mulutnya perlu menerimanya. Mereka bersetuju. Begitu juga dengan baginda Nabi SAW mengatakan baginda bersetuju apa sahaja hukuman yang ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'az. Akhir sekali, Sa'ad bin Mu'az menjatuhkan hukuman kepada Yahudi Bani Quraizah adalah seluruh laki-laki yang datang berperang daripada kalangan mereka mesti dihukum mati. Dan laki-laki yang tua, perempuan dan juga anak-anak dijadikan tawanan perang. Yahudi Bani Quraizah layak dihukum begitu kerana berkhianat kepada negara dan juga piagam Madinah. Sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.